salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Amanina daripada kru TV PSS. Hari ini kami berada di SMK Jalan 3 untuk liputan EduFest yang melibatkan lebih 40 booth makanan dan pakaian, persembahan tarian seperti Aerodance dan TMD. Jom sertai kami dan rasai sendiri kemeriahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiana Reza daripada kru TV PSS. Hari ini saya bersama dengan Nadine. Kamu dari sekolah mana? Sekolah 3. Apa aktiviti yang paling menarik? Haunted house. Kenapa haunted house? Hantu dia menarik. Hantu dia lawak. Last sekali kalau nak ceritakan pengalaman ni dalam satu perkataan je, apa perkataan itu? Menakjubkan. Okey, itu sahaja daripada kami. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Abdullah Abbas dari TV PSS Jatis. Kini berada di program EduFest di 25 SMK Jalan 3. Di sebelah saya merupakan salah satu penjual yang jual di booth ini. Apa nama anda? Oh, nama saya Syakir Afiq dan saya juga merupakan seorang peniaga di gerai ini. Okey, pada pendapat anda, apakah produk yang sering dibeli oleh pelanggan? Produk yang saling diminati adalah Propel Eco sebab mungkin ada pelbagai perisai dan juga rangup. Faham. Saya pun rasa nak beli juga. Ya, boleh. Okey, soalan kedua saya. Kenapa awak rasa kalau jual di program seperti di sekolah ini lebih baik berbanding dengan tempat lain? Oh, mungkin sebab environment baru, jadi harga pun mungkin lebih murah lah berbanding di tempat lain kan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Abdullah Abbas dari kru TV PSS Jatis. Kini berada di bilik penolong kanan Core Curriculum iaitu Puan Suhailah. Pada hari ini saya bersama Puan Nur Amizan selaku pengetua SMK Jalan 3. Bagaimana perasaan Puan setelah berjaya melaksanakan program ini? Alhamdulillah, terima kasih Abbas. Sebenarnya perasaan saya sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana sekolah kita telah berjaya mengajukan program ini. Dan berada di garis penamat lah. Dan program ini berjaya dilaksanakan mengikut time frame yang telah ditetapkan. Bagaimana program ini memberi manfaat kepada pelajar? Memang banyaklah saya rasa manfaatnya. Sebab kalau kita lihat pada hari tersebut, pelbagai program ya kita buat. Selain daripada kita lihat ada pameran kerjaya, ya, kita juga ada senam aerobik ya. Murid mendapat sedikit orang kata program kecergasan ya.
Kemudian selain daripada itu juga murid mempelajari ya ilmu-ilmu perniagaan lah. Sebenarnya manfaat yang paling ketara adalah kerjasama yang dapat kita pupuk di antara murid, guru, ibu bapa dan komuniti, dan seterusnya dapat membentuk sasiah murid seperti turun menudung dan dari segi kepimpinan jugalah. Dan kita juga dapat menyemai semangat keusahawanan di mana murid-murid dapat melihat pengalaman sebenar dari segi keusahawanan itu sendiri. Soalan terakhir saya, apakah harapan pihak sekolah untuk penganjuran yang akan datang? InsyaAllah pada masa akan datang, kalau pada hari EduFest tersebut kita ada 10 gerai daripada murid sekolah kita, mungkin kita akan tambah lagi gerai ya, supaya lebih ramai murid-murid kita mempelajari ilmu perniagaan ini dan kita boleh melahirkan, kita kata, entrepreneur muda lah. Terima kasih Puan atas kerjasama Puan. Sama-sama, dan saya harapkan agar karnival seperti ini dapat kita jalankan pada masa akan datang. Terima kasih. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan. Okay.